Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, subtopik 7.1 dan 7.2. Pernah tak awak rasa mengah sangat lepas lari pusing padang sekolah? Atau tiba-tiba rasa bertenaga lepas makan nasi lemak waktu rehat dekat sekolah? Semua ni sebenarnya ada kaitan dengan kilang biologi dalam badan kita. Mula-mula sekali, persoalannya, kenapa kita perlukan tenaga? Macam smartphone yang perlukan bateri, semua organisma hidup wajib ada tenaga untuk jalankan proses hidup. Tenaga ni penting untuk pergerakan otot, sintesis protein dan DNA badan kita, penyerapan makanan secara aktif dalam usus, sehinggalah untuk memastikan pengekalan suhu badan kita sentiasa stabil. Tapi dari manakah datangnya sumber tenaga ni? Di sinilah munculnya VIP kita, iaitu glukosa. Glukosa merupakan substrat utama yang digunakan untuk respirasi sel. Bagi manusia dan haiwan, kita dapat glukosa ni daripada proses pencernaan karbohidrat yang kita makan hari-hari tu. Tumbuhan pula lagi legend. Tumbuhan hasilkan glukosa mereka sendiri melalui proses fotosintesis. Bila glukosa dah bersedia, macam mana sel kita nak proses glukosa tu jadi tenaga? Terdapat 3 jenis cara sel menghasilkan tenaga: respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Respirasi aerob ni wajib perlukan oksigen. Respirasi anaerob yang ni pula berlaku tanpa oksigen. Fermentasi iaitu proses yang berlaku tanpa oksigen atau ketika oksigen sangat terhad. Okey, untuk hari ini kita fokus pada yang nombor 1 dulu, respirasi aerob. Stop. I want it. I got it. 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 Soalan uji minda. Soalan pertama, nyatakan 3 jenis respirasi sel yang boleh berlaku. Jawapannya, respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Soalan kedua, apakah maksud respirasi aerob? Respirasi aerob ni ialah proses penguraian glukosa yang berlaku secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Oksigen ni ibarat kunci penting yang akan mengoksidakan glukosa tu sepenuhnya supaya badan kita dapat hasilkan tenaga kimia yang tinggi. Air dan karbon dioksida juga dihasilkan. Dekat mana proses ni berlaku? Proses ini bermula di bahagian sitoplasma melalui proses yang dipanggil glikolisis dan diselesaikan di dalam kilang utama sel kita, iaitu organel mitokondria. Mitokondria inilah yang akan menjana sebahagian besar tenaga tersebut dalam bentuk molekul berkuasa tinggi yang kita panggil ATP. Soalan seterusnya, macam mana nak tulis persamaan perkataan untuk kilang ni beroperasi? Jawapannya, awak kena ingat formula ni. Glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Proses penguraian glukosa yang lengkap ni akhirnya akan membebaskan tenaga yang terkunci di dalam glukosa. Sebagai hasil akhir, sel kita akan buang karbon dioksida dan air sebagai produk sisa
Manakala produk utama iaitu tenaga yang juga dikenali sebagai ATP akan digunakan oleh badan kita.